Ipoh Timur, ya, Mat. Ya, bolehkah Yang Berhormat Menteri memberitahu Dewan ini dalam anggaran mengenai penubuhan siap ini, khasnya mengenai setiausaha dan staf, officer dan staf, apa angka yang sekarang dibincang, berapa besar itu staf? Oleh kerana ada 21 agensi-agensi yang dicadangkan, dan tentulah ada satu kertas mengenai penubuhan siap ini, dan berapa ramai anggota, berapa segi dan peruntukan yang perlu. Bolehkah kita ada satu gambaran mengenai perkara ini? Ya, silakan, Mat. Tamanya Ipoh Timur ni, sebenarnya dia tak ada soalan. Dia pun tahu itu bahawa ini baru kita nak mulakan. Tapi oleh kerana ramai orang pada rengas ada sini, jadi dia pun nak berdiri lah nak tanya. Sebenarnya belum lagi kita nak tentukan. No idea whatsoever. Belum lagi lah, kita tidak tahu. Blank dalam Bukan fikiran. soal blank dah. Bukan soal blank. Ini perancangan. Oh. Ya. Kita belum lulus lagi. Lepas ni kita duduk bincang. Yang memang sah 7 orang komisioner tu dalam ni memang ada. Ya. Tetapi kita tidak tahu kerjanya banyak mana nanti. Biarlah kita buat perkara ini berhati-hati dan jangan terburu-buru macam Ipoh Timur. Saya tahulah dia dah tua kan. Jadi dia nak cepat benda ni semua. Saya faham, Yang Hormat. Apa namanya ini mustahak? Ya, memanglah mustahak. Yang Berhormat tanpa ada kertas mengenai penubuhan mungkin berapa staff, tanpa mesti apa ada mungkin surat apa ya. estimate. Total blank, unthinkable, shocking. tak Apa kerajaan ini? Kerajaan kosong ah? Itu tadi tidak kerajaan, dia pembangkang. Dia pembangkang, sebab tu dia cakap macam itu. Dia boleh bercakap tanpa bertanggungjawab. Itu dia. Kita bertanggungjawab, kita kena pasti. Kita kena pasti dulu. Sebab tu rakyat tak pilih dari kerajaan ni, masalah dia. Mimpi lah. Akan datang kalau dapat curi Barisan Nasional. Itu akan datang. Tapi nak curi memang Tak payah Barisan Nasional yang tidak tak setiap opportunity. Itu kerja dia. Kerja dia nak mencuri. Yang lari DAP. Daripada sampai sekarang kerja dia nak mencuri je. Yang curi BN dekat Perak. Menteri, Itu bangkang yang nak mencuri. kita tak curi, dia lari. Menteri, Okey. Ada 8 senator. Tuan Mengurusi, Kok dah. ini itu dia risau tu sebab dia tahu yang buat salah mencuri ni belah dia. Itu dah tujuan dia. Nak suruh saya duduk. Tak mau dengar 8 benda yang betul. senator. Tidak mau dengar benda Tak yang cukup betul. untuk menteri 8 Dia rasa senator dia yang tak betul menang juga. pun masuk. Masalah pensyarah ni lah. Dia ingat dia betul. Menteri Saya yang tak percaya menang pun banyak masuk pelajar tu, dia yang tak lingkup menang dalam pun pemeriksaan. Ya? Baik. Apa ni 16? Saya nak jawab. 16. Dia sudah tentu mesti, macam kata kita ada 7 komisioner. 7 komisioner ni sudah tentulah apabila dia bersidang, maka mestilah ada perkara-perkara yang nak dibincangkan, yang perlu terlebih dahulu melalui tapisan. Kerja-kerja, orang kata apa, kerja-kerja dasar yang perlu dilakukan untuk menjadikan perkara yang dibincangkan oleh Pesuruhjaya. Jadi, oleh kerana kita tahu bahawa adalah penting apakah perkara-perkara yang harus ditapiskan, sama ada dia termasuk dalam jenis yang dianggap sebagai salah laku ataupun tidak. Itulah yang dikatakan kerja full time yang kita terpaksa melantikkan jawatankuasa aduan. Ya. Ini keseriusan. Kita tidak mengharapkan komisioner untuk dia sendiri nak buat kerja-kerja legwork ni semua. Jadi oleh kerana yang Muhammad cakap itu betul, kerana yang nak diputus ini berdasarkan laporan yang dibuatkan oleh ahli jawatankuasa aduan, ya, kerajaan akan pastikan mereka ini merupakan orang yang benar-benar yang bebas, berkeupayaan, supaya jangan perkara yang nak diputuskan oleh komisioner itu merupakan perkara yang sebenarnya yang tidak yang lain telah disembunyikan, dan yang diberikan kepada mereka perkara yang tidak penting. Jadi ya, kerajaan akan pastikan jawatankuasa aduan mesti terdiri daripada mereka yang bebas, bertanggungjawab,
dan mempunyai kepentingan rakyat di hati mereka. Ini kita akan pastikan, ya. Kemudian berkenaan dengan jenis-jenis ni, orang inilah untuk dia menentukan kerana kerja-kerja ini dia macam kata dia kena asing-asingkan. 24A sampai G. Ini perkara yang dianggap Suruhanjaya boleh menerima atau dirujukkan. Ini A sampai G. Jadi yang mana yang ditapis, yang dianggapkan itu kalau dia merupakan ada elemen rasuah, itu kena hantar kepada MACC, ataupun lebih aduan itu merupakan jenayah yang harusnya dibuat laporan kepada polis terlebih dahulu, disiasat. Itu mudah bagi jawatankuasa untuk memisahnya. Walau bagaimanapun, sebagai komisioner, dia ada hak. Kerana komisioner ini sentiasa saya percaya dia akan dihubungi oleh orang ramai. Kalau sekiranya ada sesuatu kes yang katalah aduan dibuat dan dianya sampai kepada jawatankuasa aduan dan tidak sampai kepada komisioner, saya percaya iaitu bahawa orang yang buat aduan itu dia boleh menghubungi komisioner. Dan saya percaya seorang komisioner yang berkewibawaan mereka ini dilantik bukan berdasarkan dia orang yang tidak ada berkewibawaan. Dia juga ada berkewibawaan dan dia mahu menjaga reputasi dia. Jadi dia ada hak untuk menanya apa telah berjadi pada kes ini. Ini semua detail lah. Tapi yang pasti mereka tidak akan dihad daripada mempunyai kuasa untuk memanggil kes-kes tertentu. Terima kasih. Saya rasa Yang Berhormat masih Jam. namun nanti ya Datuk Pengurus